Tak apa. Lepas kamu semua mandi ni, kejap lagi kita akan berjumpa dengan penunggu tu. Bersedialah, sebentar lagi dia akan datang, kata Atuk dengan perlahan. Dan betul, waktu ni lepas diorang semua habis mandi, diorang ni duduk di satu tempat khas. Dan ketika tu, depan mata mereka perlahan-lahan muncullah satu gumpalan kabus bergulung-gulung. Dan kemudian kabus ni perlahan jadi makin lama semakin menipis. Dan bila kabus tu hilang, muka isteri Tok Kaya Sendiri Raja dan Nolin terus jadi pucat lesi. Ketika inilah muncul satu lembaga berbentuk bayi terapung-apung di udara. Tanpa seurat benang pun, matanya bercahaya pandang Tok Kaya Sendiri Raja dan juga isterinya. Dan lepas tu dia pandang ke muka Nolin. "Wahai hamba Allah, siapa namamu, anak yang baik?" tanya Atuk. "Saya belum ada nama," jawab bayi tu. Suara bayi tu macam datang dari satu arah yang lain, bergema-gema. Atuk terus pandang bayi tu. "Nak, adakah kau yang duduk dekat rumah ni? Kau menetap di sini ke?" kata Atuk lagi. "Tidak," kata bayi tu dengan ringkas. "Habis tu, kenapa kau ganggu Nurlin?" "Saya tak ganggu. Saya cuma nak jumpa mak saya je. Tu dia. Itu isteri Tok Kaya Sendiri Raja," jawab suara tu. Masa ni, isteri Tok Kaya Sendiri Raja mula jadi panik. Terpekik cuba nak tahan suara dia. Dan Atuk beri isyarat supaya semua diam, jangan cakap apa-apa. Kali ni wajah Tok Kaya dan isteri dia dah mula berubah. "Ha? Ya ke? Itu mak kamu? Apa sebab kau nak jumpa ibumu itu?" "Saya cuma nak diiktiraf. Saya nakkan pengakuan dari ibu sebenar dan keluarga saya. Itu saja." Spontan Atuk terus pandang muka Tok Kaya Sendiri Raja. Baiklah, aku faham. Sebelum tu, aku nak tanya lagi. Siapakah orang-orang gaib yang selalu muncul dekat rumah ni? Seperti yang pernah ditemui oleh cucu aku dan juga penghuni-penghuni dekat rumah ni. Bayi tu bila dengar soalan Atuk, dia terus berpusing-pusing macam bermain-main. Lalu dia terus berdiri dekat satu tiang seri. Dia seakan-akan ketawa menghadap mereka semua dekat situ. Dan kali ni terdengarlah bunyi angin yang cukup kuat. Semua barang-barang yang ada dekat ruang rumah tu habis berterbangan. Yang penghuni tu ke? Mereka tu adalah waris dari keturunan datuk nenekku. Mereka lah yang memberi jalan kemewahan pada keturunan ayah dan ibuku ini. Tu dua orang tu. Dan mereka lah yang mendesak aku supaya menemui ibuku yang sebenar, iaitu raja dan juga puteri raja, kata bayi tu.